Okey, dalam video saya kali ini, saya hendak menjawab beberapa soalan yang paling banyak orang tanya dalam video saya yang lepas. Ada berpuluh-puluh yang DM saya bertanyakan soalan ni dan saya minta maaf saya tidak dapat menjawab satu persatu. Soalannya, adakah agensi saya boleh menguruskan permit untuk pembantu rumah yang visanya sudah tidak valid? Maksudnya tidak valid tu ialah yang dah overstay dekat Malaysia lah. Okey, jawapan saya ni ada dua situasi. Situasi pertama ialah di mana visa pembantu rumah tersebut masih valid, iaitu masih berlaku. Okey, untuk situasi pertama ni syarat utamanya ialah umur mesti antara 21 sehingga 45 tahun. Dan yang kedua pula, pembantu rumah tersebut tidak boleh aktif dengan mana-mana majikan. Okey, untuk situasi begini, you all boleh DM saya dan insyaAllah akan dapat kelulusan daripada immigration. Okey, untuk situasi kedua, iaitu visanya sudah tidak berlaku atau sudah tamat. Okey, untuk situasi kedua ni, saya nak beritahu, majikan dan pembantu rumah memang tak ada pilihan. Okey, jadi yang ada pilihan, kalau bernasib baik, jika pihak immigration akan mengadakan program macam sebelum ni, program pemutihan, program RTK1, program RTK2. So, andai kata wujudnya program yang similar seperti ini, then pihak majikan cepat-cepatlah DM saya atau datang ke ofis saya untuk berbincang. Saya betul-betul minta maaf banyak-banyak. Undang-undang kita memang tak mengizinkan untuk kita menguruskan permit bagi orang yang telah overstay. So, korang semua, saya advise ya, jangan ambil pembantu rumah yang masuk melancong. Sebab kesannya macam ni lah. Bila dah berlaku overstay, tak boleh nak buat apa. At least kalau dia punya visa pelancong masih hidup, kita masih boleh berusaha untuk menguruskan calling visa. So, macam biasa, you all guys, kalau memerlukan pembantu rumah ataupun apa-apa saja berkenaan dengan pembantu, sila DM saya.